Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, babak semua. Woi, bersawang dah aku punya konten. Okay, konten kali ni aku nak review bendera. Bukan, aku nak kata review, tak review sangat lah. Pasal motor ni, apa orang kata, ramai dah hotel-hotel dah pakai, dah bagi apa orang kata ulasan masing-masing dah. Review dah, dia punya spek apa semua. Aku nak ada sebuah motor yang aku boleh guna untuk hari-hari buat pergi kerja. Lepas tu kalau kata aku nak balik kampung, aku nak balik Kedah, aku boleh naik ni dengan selesa. Pasal apa selesa? Sini hampa boleh nampak dah. Kan, dia punya lebar dah. Aku tak mau habaq dia punya spek apa semua pasal ramai dah orang dah buat dah. Ini aku cuma cerita benda yang orang kata sikit-sikit je lah. Kalau orang kata, bang boleh tak jual Husky beli ni? Okay, aku boleh katakan berbaloi. Pasal apa? Satu seat dah lebar lah, sedap. Tangki dia besar sikit. Husky 15 liter, had ni 17 liter. Kemudian kompartmen bawah seat. Ni dia punya tombol ni aku suka pasal saya aku ambil dia punya remote. Tada, nampak? Remote dia simple. Dia tak ada button apa, dia kosong. Dia tak ada alarm tonet-tonet apa semua kan. Jadi memang tak ingat lah. Satu dunia button ni dia tak macam kalau Husky punya rasa macam senang nak tertanggal lah. Walaupun ni bentuk dia biasa, macam Husky nampak lagi futuristik kan. Tapi aku lagi suka simple lagu ni lah. Okay, ini dia punya kompartmen bawah dah. Mari aku tunjuk yang mana tak biasa tengok. Aku boleh letak slipper, ada tools, baju hujan, bag, ini helmet, open face muat. Aku tak try lagi full face. Aku rasa boleh muat juga. Okay, memang storage bawah ni besar lah. Yang benda lampu ni biasalah. Ni orang kata bonus. Nampak betul ayat wadah. Seterusnya dia punya meter lah, meter TFT. Kalau macam Husky yang main kat Malaysia ni, dia bukan TFT, dia apa, LCD lah. Lebih kurang lah. Cuma yang ni, walaupun dia ada TPMS, aku tunjuk saya. Dia ada TPMS, tapi TPMS dia ni kadang-kadang buat aku pening tau. Awal aku beli hari tu, tiba-tiba dia jadi apa orang kata macam red line. Ni dia punya sensor kat sini untuk light sensor tu. Dia ada dashcam. Itulah orang kata sebab yang pada aku baloi beli. Lepas tu top speed dia aku kena on balik. Ni aku bawa berdua. Waktu tu belum sampai pantang lagi. Kalau tengok aku punya mileage pun rendah lagi. Mileage aku tak tinggi pun pasal motor ni buat pergi jauh. Aku tak ada nak ride pergi mana pun. Setakat pergi Desa Ruah itu lah. Tu top speed dah. Standard 137. Double rider Mileage aku tengok 1926. Aku beli bila tu aku beli, aku tolak Husky, lepas tu aku tu beli motor ni. Jadi aku tak ingat bila aku beli. Tinggi aku lebih kurang 170. Sitting position dia nampak boleh orang kata flat fit. Kalau Husky dia jenjek sikit. Yang tu tak tahu pasal apa. Husky aku pelik, dia ground clearance dia rendah tapi dia jenjek. Ni seat dia aku rasa lagi lebar pada Husky, tapi itulah aku pun tak tahu siapa. Lepas tu memang aku biasa kalau aku bawa biasa orang gini. Tapi kalau dengan motor ni, kaki aku memang lagu ni aku lagi selesa lagu ni. Tapi kalau ride jauh penat, lagu ni boleh straight. Memang orang kata macam bawa kereta lah. Tu sitting memang kira selesa lah. Okay. Lepas tu aksesori. Ini aku cerita terus one shot. Aksesori aku tukar. Yang pertama sekali obviously side mirror. Ni side mirror aftermarket. Dia side mirror dia datang sini. Side mirror dia memang sedap abang. Kira besar tapi capang sangat, nak menjelit susah. Jadi selain side mirror, ni aku tambah handguard. Handguard yang side mirror ni tadi beli inilah penutup dia ni. Tak banyak aku tambah. Crossbar. Crossbar ni memang kena modi sikit ni. Dia kena tebuk ni tambah. Phone holder.
Monorack bawah dia dah ada dah, dia punya ni base plate dah, cuma tambah yang support ni. Orang kata heavy duty punya ni lah. Ni kira base plate untuk ni lah, top box ni. Tu apa number plate. Aku tak mau buat free marketing untuk kedai, aku tak dapat apa. Itu je lah accessory yang aku tambah. Macam windshield ni aku tak buat apa kata spray hitam tu, pasalnya dia punya position dia bila hampa duduk, untuk ketinggian aku ni, aku kena tengok melalui cermin ni tau. Ini yang kiong kata yang aku tak naikkan dia punya windshield dia. Kalau aku naikkan, nampak lagi tinggi. Ini habis max lah. Jadi windshield ni memang aku buat rendah. Ya aku ingat bila pakai Husky ramai nak cari windshield tinggi. Pakai motor ni owner pula nak tukar windshield rendah. Biasalah, itulah manusia. Benar dah ada selalu duk tukar. So dalam segmen 260 ni, walaupun dia ada persaingan, RT3 ni yang aku punya ni model yang ketiga. Dia persaingan dia banyak lah. Antaranya ni lah, Moda Sporter S dengan Aveta Vanguard. Tapi pasal apa aku pilih RT3 berbanding yang lagi dua pesaing dia ni. Ini nampak side by side lah. Comparison side by side. Pertama ni lah, tengok kedudukan kaki. Kalau macam Moda ni dia gini, lepas tu dia turun tegak gini. Kalau banding dengan RT3, dia lutut dia tak tegak sangat dah. Di sini kalau rasa lenguh lagi, boleh naik sampai atas ni. Okay. Lepas tu kalau ikut sikit, mungkin kalau mata kasar ni macam lebih kurang lah. Tapi dari segi macam nak letak box, macam ni dia dah ada lah carry belakang tu, masukkan box belakang. Macam yang ni untuk automatic kita tak tahu lagi. Ni tu ada damai dah. Traction control ABS. Yang W motor ni rasa dia tak ada traction control, dia cuma ada ABS sahaja. Betul, ada ABS saja. Ni dia single overhead cam ke double? Single. Single. Tu perbezaan asuhnya. Yang ni double overhead cam. Kapasiti tangki mudah 13. Yang ni 17. Kalau nak tengok review lain, memang banyak lah YouTuber lain yang ada buat review. Okay, macam aku ni buat yang simple-simple. Alang-alang motor apa kata pasal dia ada kat sebelah ni, kita terus buat perbandingan lah. Okay, set mirror dengan kedudukan dia tak lebar tapi jelas nampak belakang. Kalau macam ni set mirror stainless dia, takut baik nak menyelit, tak boleh. Terus duduk lagi sekali lah. Seat dia agak lebar juga ikut RT3, tapi rasa macam lagi lebar sebab dia kat bahagian ni rasa kangkang tu. Cuma itulah kedudukan kaki ni. Kalau kita letak macam ni, lutut ni tak apa selesa sangat, tapi kalau bawah ni okey lah. Untuk town ride, jalan dekat-dekat okey. Lepas tu dia punya ketinggian, ketinggian dia tak tinggi sebenarnya, tapi pasal dia lebar jadi kaki tak boleh nak flat feet. Meter TFT. Tapi harga memang Moda ni dia murah lagi lah berbanding RT3. Tapi dari segi top speed, memang lebih dia lagi lah. Walaupun dia single, ini double, tapi top speed ramai yang kata yang ni boleh pergi tak ni full throttle lagi kan, sebab tak biar pantang ni. Belum. Belum lagi. Tuan dia belum full throttle lagi. Belum, tu pun dah 1.3. Itulah. Okay, kalau top memang yang ni pergi dulu lah banding ni. Ni pula saiz dia gabak. So lambat sikit lah. Panjang kau tengok, macam sama pula dia punya kepanjangan dia. Kan? Sama. Saiz body dia, kepanjangan body dia. Walaupun ni nampak macam pendek sikit, mungkin dia punya design dia buat macam pendek sikit, tapi kita tengok tayar tu, panjang body dia hampir sama. Ni segmen skuter 260 lah. Jangan cerita pula segmen skuter yang CC lagi besar lain. Yang mana dah subscribe tu, terima kasih. Tolong tambahkan komen lagi untuk share, like, komen, subscribe. Alright, tu je kot review ringkas tentang perbandingan RT3 dan Moda Sporter S. Memang ringkas sangat. Alright.